Betul atau tidak ada ustaz khabar yang isap rokok tak boleh jumpa Nabi pada hari kiamat? Betul lah. Yang ustaz ini sudah tidak betul. Dia mana ada hadis rokok. Kalau ada hadis rokok, nampak dah tak betul situ. Faham tak lagi? Okey, jangan pandai-pandai. Walaupun benda tu tak baik, tak perlu kita tambah-tambah. Okey? Cukup kita kata tak molek. Tak. Siapa tak boleh jumpa Nabi apa benda. Nak buang. Dia orang minum arak boleh jumpa Nabi. Orang yang bertaubat kepada Allah. Faham? Semua dosa Allah boleh ampun walaupun dia tak minta ampun, kecuali dosa kufur, dosa syirik. Maknanya orang yang mati belum sempat bertaubat minum arak, Allah boleh ampun di akhirat. Liman yasha, orang yang Tuhan kehendak. Sesaja wajib taubat, iaitu sebelum mati syirik. Hak lain memang wajib taubat, tapi kalau tak dang taubat, mati minum arak, mati isyak dadah, mati berjudi, mati kaki zina, Allah boleh ampun juga.